Assalamualaikum. Selamat malam. Okay, hari ni hari kedua panas lah. Semalam pun tidur panas. Sampai mulut ni jadi ulcer tau. Mulut aku ni jadi ulcer. Jadi hari ni aku nak share balik tips. Tips sebelum ni macam mana nak sejukkan ruang rumah. Okay, kalau sebelum ni aku guna sebaldi air. Tapi hari ni aku pakai sebaldi ais. Okay, modal dia RM2 je beli kat kedai Aceh. Cara dia macam mana? So, beli air sebaldi, beli air sebaldi, bawa balik rumah. Lepas tu kau ada kipas besar, kau ada kipas kecil, kau letak ais ni dekat belakang kipas. Bila kau letak kat belakang kipas tu, dia punya hawa sejuk dia naik, masuk kat kipas ni, dia pun sebarkan ke seluruh rumah lah. Jadi apa ni, bahang panas jadi sejuk lah. Tapi ketahanan kipas aku tak tahu. Risiko tanggung sendiri. Okay, itu je tip daripada aku. Bye. Assalamualaikum.